Adakah Al-Quran menjadi temanku? Di mana sahaja kita berada, tapi rupa-rupanya sedar atau tidak, handphone menjadi teman setiamu. Gimana pun mu akan bawa. Dalam masjid pun mu bawa. Tengok orang baca ketubah pun mu duduk kecak kira dengan handphone. Tidur mu tak kat kepala. Celak mata mu tengok saya mu tu dulu hak tu. Tinggal mu kena klik. Teman setiamu handphone. Memang mustahak benar. Info-info di dalam tu. Arahan-arahan dalam tu. Maklumat-maklumat dalam tu. Segala-gala kehidupanmu meletak dalam tu. Mu berasa hebat benar dah tu. Katalah Gajah Rimah ke apa dia pun. Ambo duk tengok ni sebenarnya berkaitan dengan kerja ambo. Goni ambo. Tapi Al-Quran aku. Tak mustahak dalam hidupmu. Mana tuan-tuan? Panggisan. Nak cerita Nabi pergi gua Hira bersembunyi, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar diketik oleh lipan gitu. Lepas tu berpati wak sarang muka pita. Lepas tu Nabi pergi pastilah dengan cerita tu. Tak panggil ambo. Ya ui. Sebab apa ambo waktu ambil ayat gini tuan? Kerana dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah kata, explain kita ke bini kita. Nak oyak saing kita sayang kerat. Al-Quranul Karim yang akan menjadi teman pada kita dalam kubur. Kita saing siapa kita mah? Kalau saing tadi ada dia, ada kita, ada kita, ada dia. Al-Quran mana? Sahur nak oyak wi, pakat duk oyak belaka. Fawak belaka budak-budak tu. Hak anak yang mati. Hak dakat Quran, tulis Quran dan sebagainya. Bau wangi dan sebagainya. Tak apa dah dia, alhamdulillah dah dia. Kita ni bau gapo ni? Duk royak orang bau tu. Betul dah tu. Mung tu bau ke dia mung. Quran pun tak baca. Quran pun tak pandai baca. Sehari pun tak tengok. Duk bawa hak bau wangi. Mung tu bau dia tahu. Umur 60, 70 Quran tak pandai baca. Berapa nak tahu dengan dia? Pahwani mu kau bomu. Mana tuan-tuan? Sedangkan inilah akan menjadi hujahmu, menjadi penemanmu, galagatimu dalam kubur nanti Al-Quran. Nukan akhir akan tanya ma imamuka. Dia bukan tanya nama tu imam mung, tu imam silih berganti semacam. Tak kat sebut mung dulu tahun dulu dia tu dulu. Aku bukan tanya nama tu imam. Aku tanya Al-Quran. Pahamu nak jawab Quran imami. Mutasah belawak sini aku jatuh biar nak mata. Atas dunia dulu musain pudak. Kecek kira pudak dengan dia. Tengok pudak muat tauti. Apa? Kabar-kabar pun bila gini nak saing dengan dia. Atas dunia dulu mu tak reti buat dia. Kecek pudak. Maknanya mu tak baca dah. Paling malas sekali mu tak kenal nah. Ai makna tak pandai baca. Ni awak mana tuan-tuan? 1447 lagu tu juga. Statik emang. Tak sesuai kalau mau nak kata ma'al hijrah. Tak sesuai. Kalau mau nak sebut ma'al hijrah, artinya mu bersama perubahan dari sudut pengamalan barulah ya. Kalau mu nak sebut ma'al hijrah, salam ma'al hijrah, boleh forward. Pahamu tulis lah. Forward orang tulis dah. Hijrah begini, pung forward. Mung duk lagu tu kok. Rupanya mung pun tak erti gapo dia ma'al hijrah. Orang buat ma'al hijrah ratik.
Nak gitu. Hijrah ni kita ni kecek banyak nak gitu. Nah, hidung sini jolo dah ni. Gadok mai zuhur sejik, asar sejik, ngorib sejik, isya sejik, subuh sejik, tak berasak dah apa. Nak gitu. Gadok mai sejik semacam cari makan, kena cari juga. Kedai tak ada pitih, dapur tak berasak, bening lari yo. Tu email tak apa dia ada elang. Nyakut kok dia tu. Dia ingat kepada sangat elang tu email. Ambo tanya ambo, adakah Al-Quran menjadi temanku? Di mana sahaja kita berada? Tapi rupa-rupanya sedar atau tidak, handphone menjadi teman setiamu. Gimana pun mu akan bawa. Dalam masjid pun mu bawa. Tengok orang baca ketubah pun mu duduk kecek kira dengan handphone. Tidur mu tak kat kepala. Celak mata mu tengok saya mu tu dulu hak tu. Tinggal mu kena klik. Teman setiamu handphone. Memang mustahak benar. Info-info di dalam tu. Arahan-arahan dalam tu. Maklumat-maklumat dalam tu. Segala-gala kehidupanmu meletak dalam tu. Mu berasa hebat benar dah tu. Katalah Gajah Rimah ke apa dia pun. Ambo duk tengok ni sebenarnya berkaitan dengan kerja ambo. Goni ambo. Tapi Al-Quran aku. Tak mustahak dalam hidupmu. Mana tuan-tuan? Panggisan. Nak cerita Nabi pergi Gua Hira bersembunyi, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar diketik oleh lipan gitu. Lepas tu berupati wak sarang muka pita. Lepas tu Nabi pergi pastilah dengan cerita tu. Tak panggil ambo. Ya wih. Bapa waktu bi ayat gini tuan. Kerana dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah kata, sebenarnya mu mimpi di siang hari nak masuk syurga. Al-Mawa'izul Badi'ah kata mu mimpi siang hari. Kita pun berasa, cuba mu fikir dia kata. Mu mari masjid. Mu sorang nak masuk syurga. Mu sorang nak masuk syurga. Pasal mu berasa mu tua dah. Nak mati esok lusa dah. Mu pun start kereta, start motor pun. Mu tak cara kau orang lain dah. Anak bini mu kau, anak-anak mu kau, tino jatah kau, apa mu tak cara. Bawa pasal kita tua nak mati dah. Mu pun marilah masjid. Ustali sunat tahiyyul masjid kata Allah Akbar. Senyap tak kecek ngorang. Jalan pun tunduk macam super warung. Rupanya uluran tu. Tak kecek. Mu mimpi siang hari. Bila mu mati malaikat akan tanya, "Ma ikhwanuka?" Siapa saudara kamu? Mu pun nak jawab, "Muslimin muslimat saudaraku." Malaikat kata sebelah awak. Atas dunia dulu mu tak cara kau orang. Musawarah yang nak masuk syurga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna imanmu kalau mu tidak menyayangi saudaramu seperti mu menyayangi dirimu. Kalau mu saya dirimu takut masuk neraka, mu kena saya juga saudara-saudaramu jangan masuk neraka. Langsunglah, sebab itu dia ada falsafah iaitu nahil munkar. Amal ma'ruf, nahi munkar. Dan bila sepak dan nahi munkar ni lah ramai orang marah. Nahi munkar ni lah ramai orang marah. Ramai orang keruk muka, ramai orang tak kenal, ramai orang pedak dengan kita, ramai orang akan membilang. Pasal bila menyentuh tetap perkara tak molek. Kita akan seronok bila royak benda-benda kena buat apa gini cung dilek. Pun bila menyentuh perangai-perangai kita, kelakuan-kelakuan kita, kemudian kita akan label ke ustaz tu ataupun penceramah tu. Mari kata kau orang. Nak mari kata kau orang tu. Nak mari buat bahar orang tu.
Nak mari kotor orang kau ni orang. Bila sebut nahi mungkar, mesti orang kena salah. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala. Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Kanokih kata tak boleh. Haras putih. Dua-dua dibunuh. Nabi Allah Zakaria wakil istana mari. Pasal tuanku suruh tanya. Bahasa kapunya Zakaria, kalau dia mau tengok dalam kitab dia mau dah. Boleh tak nikah dengan adik? Boleh tak? Nabi Allah Zakaria kata tak boleh. Kaifiat dia tak boleh nikah dengan adik-beradik. Sama ada adik-beradik ataupun anak. Pasal comel loten telajuk. Gajah tak seri kat orang lain. Nak pakai sendiri. Langsung Nabi Allah Zakaria kata tak boleh. Mengikut kaifiat syarak tak boleh. Wakil istana kata menyanyi kata gitu Zakaria. Pasal kemuncuk nak ayat we. Tuanku ni nak lacuk. Mungkin kata tak boleh. Dah nak buat ke mana dah tak boleh. Dibunuhmu Zakaria. Tak apa. Tak apa. Kelik royak ke tuanku. Tuanku Zakaria kata tak boleh tuanku. Tuanku marah selalu. Bunuh Zakaria. Bila dia nak bunuh Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Zakaria kata ke dia, boleh popokmu nak bunuh aku. Tapi beringat, jangan setitik darah pun gugur di bumi, nescaya bumi akan kering kontan. Boleh. Usaha sampai gitu mau cari dolar usaha nak bunuh Nabi Zakaria. Takut darah tu gugur. Kihtin. Mati Nabi Allah Zakaria. Tuanku kata kita tanya anak dia. Takut kita anak dia tu kita hak muda lain sikit. Kita tua ni duk main akan nyo banyak tak list macam. Tu tanya kok ada orang muda tu ada takut kilah ke apa dia ke mazhab ada hak mazhab ke dia kok ada boleh ke. Nak gitu. Kita tanya Nabi Allah Yahya. Ya. Arwah ayahmu tu mati dah. Kita kata tak boleh. Tuanku nak nikah. Mau lagu mana ya? Ayah arwah ayah hamba katakan dia kata tak boleh. Hamba lagu tu. Dah boleh ke tak boleh duk main arwah ayahmu suruh ayahmu gapo begini. Tu aku nak tahu yes or no ya. Boleh ke tak boleh? Oh, kita hamba baca tu kita ayah hamba tu. Dia ni orang tanya boleh ke tak boleh, dia royak kita ayah dia ke apa begini. Ayah hamba katakan dia kata tak boleh. Oh, hamba duk belajar dengan dia, lagu tu juga lah. Duk kona, tak oyak tak boleh. Lekah kaki sekali, wakil daripada raja ni kata, mung ni, orang nak tahu boleh ke tak boleh. Oh, hamba supaya hamba, kita ayah hamba baca tu, kita tu juga. Hamba baca kita tu juga. Klik oyak tu aku. Payah bahasa tu aku dia tu. Dia duk oyak kita dia, kita ayah dia. Ayah dia kata gitu, dia kata gitu juga. Tak kata boleh, tak boleh. Kita pendeknya maka Nabi Allah Yahya nak dibunuh juga. Dia kata bunuh dua beranak lagu ni. Bunuh dua beranak. Bila nak bunuh Nabi Allah Yahya, orang mudanya lari. Lari daripada pasir. Siapa daripada pasir satu pokok belah dua. Pokok ni Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Allah Yahya. Dia kata masuk, nusuk dalam ke. Nabi Allah Yahya pun masuk oleh pokok tu pun tutup kita. Pokok istana ni pakak mari tu. Amak ni letih menyadar di pokok. Bila jatuh ni penat jari dalam ramai-ramai tu tengok jubah Nabi Allah Yahya tubik sikit. Dia kata tu. Musyarat lah puak dia nak bunuh Nabi Allah Yahya. Ada di antara cadangkan dia kata kita gaji lagu ni. Puak dia kata ngomong tak boleh gaji lagu ni dia duduk bawah gitu tak mati juga. Cadangnya berapa mak gitu yang marah sama dia. Puak dia kata dah cadangin ke dia hak molek dia belah gini nah belah betul gini setuju dah maka belahlah dua gitu. Mati Nabi Allah Yahya kerana kih kata ada kerana kih nahi mungkar nak ayat maka ulama-ulama dimarahi. Tapi kalau bos sekadar amal ma'ruf tak ada satu.
Mari cerita bab masalah hijrah. Nabi hijrah, naik unta, lari malam, gapo begini. Topong kau.